Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 9 Mei, hari Sabtu. Kalau kita tengok ini dia baru fasa berbunga, tapi di seberang sana dia dah keluar buah. So satu orang kata teknik pembajaan di sini, sekiranya pokok mengeluarkan buah yang orang kata 70% hampir masak, dalam masa yang sama dia juga mengeluarkan bunga. So pembajaan yang akan dilakukan, dos yang diberi haruslah berpada-pada sebabnya dalam tempoh ni pokok ingin pembesaran dari segi isi buah, dan pada masa yang sama baja bunga untuk dekat buah juga perlu. So di sini saya mengamalkan seminggu sekali baja bunga dan juga selang-seli dengan baja buah setiap 2 minggu. So untuk ni saya letak lagi sekali lah baja bunga dan juga baja buah. So sekiranya terlebih overdose, pokok ni akan stres dan kebarangkalian pokok bunga ni akan gugur. Kerana baja NPK ni dia panas sifat dia. So dia tak boleh terlalu lebih daripada sukatan yang telah dibenarkan. So di sini banyak sekali penghasilan bunga. Di depan saya ni pun ada. So dia tak sekata, nampak kat sini. Dan selang-seli juga dekat sini pun hasilkan buah. So kita tengoklah hasil dia dalam 1-2 minggu, insyaAllah jika ada rezeki adalah hasilnya, insyaAllah.